nak. Aku belum dah kaji lagi. Alamak, buku aku tinggal kat sekolah ni. Macam mana ni? Aduh, habislah aku. Kasihan tak kat kawan kita ni. Dia tidak dapat ulang kaji pelajaran kerana tertinggal buku di sekolah. Tapi, kawan-kawan tahu tak? Kita boleh akses bahan pelajaran kita secara digital. Tak tahu? Mari saya terangkan. Bahan digital merupakan bahan yang boleh diakses secara atas talian. Bahan digital boleh diakses pada bila masa menggunakan peranti elektronik seperti telefon pintar, tablet, komputer dan sebagainya. Syahida, awak suka tak belajar menggunakan bahan digital? Saya suka sangat. Sambil saya belajar, saya mendengar lagu, tengok cerita dan macam-macam. Terima kasih Syahida. Selain murid-murid, guru-guru juga boleh manfaatkan bahan digital dalam PDPC yang mereka rancang. Bersama lagi kita, Ustazah Sabila, Guru Pendidikan Islam SK Kuala Lumpur. Ustazah, bagaimanakah Ustazah manfaatkan penggunaan bahan digital dalam perancangan PDPC yang menarik kepada dirancang? Saya memanfaatkan penggunaan digital dalam PDPC dengan menggunakan ChatGPT. ChatGPT ni sangat bagus kerana saya dapat membuat RPH dengan mudah dan murid yang berada dalam kelas pun sangat seronok dengan pengajaran saya. Terima kasih. Sama-sama. Bahan digital boleh diakses melalui pelantar Delima. Apa itu Delima? Mari kita dengar penerangan dari Guru Pusat Sumber dan Media SK Kuala Lumpur. Sekarang kita bersama Cikgu Jamila, Guru Perpustakaan dan Media SK Kuala Lumpur. Cikgu, boleh Cikgu terangkan sedikit tentang kelebihan bahan digital dalam PDPC? Kelebihan bahan digital dalam PDPC itu sangat banyaklah. Berbanding zaman dahulu di mana pembelajaran sangat bergantung kepada buku fizikal yang menjadi beban kepada murid. Kini bahan digital membolehkan murid mengakses maklumat dengan mudah di hujung jari pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, bahan digital lebih interaktif kerana mengandungi elemen seperti video, animasi dan kuis menjadikan pembelajaran lebih menarik, relevan dan mudah difahami. Bagaimanakah cara murid dan guru boleh mengakses bahan digital dengan cepat dan berkesan? Semestinya dengan menggunakan platform Delima, guru dan murid boleh mengakses Delima dengan mudah menggunakan ID dan kata laluan di mana mereka boleh memanfaatkan pelbagai kelebihan seperti kecerdasan buatan AI, buku teks digital dan permainan interaktif yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selain itu, kita dapat memperkasakan penggunaan platform Delima ini untuk mengakses AINS bagi perekodan nilam. Guru dan murid boleh merekodkan bahan bacaan dalam program nilam secara sistematik menjadikan pemantauan amalan membaca lebih mudah dan teratur. Terima kasih Cikgu. Mari kita dengar harapan Guru Besar SK Kuala Lumpur terhadap amalan penggunaan bahan digital dalam kalangan warga sekolah. Bersama kita hari ini, Cikgu Haifi Ayub, Guru Besar Sekolah Kelas Air Kuala Lumpur. Cikgu, sebagai Guru Besar, apakah harapan Cikgu pada warga SK Kuala Lumpur dalam amalan penerapan bahan digital PDPC? Terima kasih kepada adik Nurin. Saya selaku Guru Besar di SK Kuala Lumpur ini sangat berharap agar semua murid dan guru di Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur mengoptimumkan penggunaan pelantar Delima dan juga peralatan-peralatan ICT yang ada di sekolah ini untuk menjadikan murid-murid kita lebih berkompetensi untuk pembelajaran secara digital. Terima kasih Cikgu. Sama. Menarik tak kawan-kawan? Jadi lepas ni kita semua boleh akses internet dan gunakan bahan digital untuk ulang kaji pelajaran. Tiada alasan lagi untuk malas belajar kerana semuanya di hujung jari kita. Okeylah, saya nak ulang kaji dengan kawan-kawan juga. Saya Nur Kristina binti Muhammad Azlan Shah melaporkan untuk TV PSS SK Kuala Lumpur. Jumpa lagi. Bye.